Nama Nadia Kesuma menjadi tumpuan ramai apabila pelakon wanita Malaysia ini dilaporkan hilang di Jeddah, Arab Saudi selepas tidak menaiki penerbangan sambungan semasa transit ketika menyertai pakej umrah dan ziarah pada Januari 2026. Kes kehilangan ini bukan sahaja mencetuskan kebimbangan dalam kalangan ahli keluarga dan peminat, malah mendapat perhatian pihak berkuasa serta agensi berkaitan di Malaysia dan Arab Saudi. Nadia Kesuma merupakan seorang pelakon wanita Malaysia yang dikenali menerusi penglibatannya dalam industri seni tanah air. Teka-teki kehilangan pelakon Nadia Kesuma sejurus tiba di lapangan terbang antarabangsa Raja Abdul Aziz, Jeddah akhirnya terjawab apabila beliau dilaporkan meninggal dunia akibat serangan jantung pada Khamis lalu. Ini kenyataan anak perempuan arwah. Arwah meninggal disebabkan sakit jantung dan kemudiannya telah dibawa ke hospital pada hari yang sama arwah tiba di lapangan terbang Jeddah.